يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Oi, anak muda, anak muda. Minta maaf. Sakit, kamu tak apa-apa? Aku normal. Tapi kau nampak anak muda tadi? Tak seperti zaman kita muda-muda dahulu. Pintu kaca ni mesti ditahan untuk orang tak makan. Mungkin betul. Tapi tak semuanya macam tu. Sekarang ni masih ada yang baik-baik. Cuma mungkin tak seramai dahulu. Kamu bermimpi ke tuan? Kamu tak nampak apa yang anak muda tadi buat? Bagi aku, seseorang tu menggambarkan semua. Jangan kerana nilai setitik rosak sesuatu. Sergei. Kerana salah seorang, kamu pukul semua orang macam tu juga. Mindset kamu perlu berubah. Bukan mindset aku yang perlu berubah dahulu. Mereka yang perlu berubah dahulu. Baru mindset aku boleh berubah. Aku rindukan zaman dahulu. Semuanya terjaga. Begitu sopan. Oi, kita dah lambat ni. Lari jom, boleh ke? Kita dah tua, tapi sihat. Jom, tawar. Ini anak muda tadi ni. Bukan tu. Saya tak boleh lain. Betul lah. Cara kamu takut-takut dan semua salah pun sama. Kamu ni sakit. Bukan sajalah. Aku yakin dia anak muda tadi. Dia anak muda. Mengapa pintu tak ditahan sedangkan angin kuat tadi? Bukankah saya dah minta maaf? Tak syak lagi. Kamu lah anak muda tadi. Kamu anak muda sepatutnya lebih hormat kepada orang tua. Zaman saya dulu, kami tak pernah berkasar. Ini kan muda menipu seperti kamu. Saya cuma takut dimarahi.
Terima kasih kamu berdua. Atuk kamu, si Zulkifli bukanlah kurang sangat. Darah tingginya makin terjadi kebelakangan ini. Saya begitu kagum dengan kamu berdua. Betul. Kamu berdua mengingatkan saya akan seseorang. Saya selalu terdengar dan selalu membaca akan dia. Kamu kenal itu namanya siapa? Namanya Muhammad. Kenal. Jika dia yang untuk masukkan di rasul kami. Jadi kamu berdua ni Muslim lah ya? Ya. Apa yang kamu berdua lakukan tadi mengingatkan saya akan Muhammad. Dia buat baik pada semua orang, kan? Sekalipun orang itu berlaku jahat padanya. Betul? Betul Datuk. Memang kami disuruh untuk mengikut rasul kami. Tapi saya malu. Walaupun Datuk kagum dengan apa yang kami buat tadi, tapi saya tak berani mengatakan itu adalah pengaruh daripada rasul kami. Datuk, terima kasih. Datuk mengingatkan kami untuk berbuat baik. Berbuat baik dengan cara mengikut rasul kami. Kamu dimarahi dan dihina walaupun di depan orang ramai. Tapi kamu masih mahu menolong kawan saya. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Kamu betul-betul ikut apa yang rasul kamu tunjukkan melalui akhlaknya. Wahai anak muda, kamu teruskanlah dengan apa yang kamu percaya ini. Saya dan kamu semua di sini akan terus melihat. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام